Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita dalam perjalanan ke Zansi Chance, sebuah perkampungan warisan yang seakan membekukan masa. Terletak tidak jauh dari Amsterdam, kawasan ini membawa kita kembali ke era kegemilangan Belanda pada abad ke-17 dan ke-18. Di sinilah kita dapat melihat sendiri bagaimana kehidupan masyarakat Belanda suatu ketika dahulu. Tenang, tersusun dan sangat dekat dengan alam. Deretan rumah kayu berwarna hijau, laluan air yang jernih serta kincir angin yang berputar perlahan seolahnya menyambut kedatangan kita dengan kisah silam yang masih hidup. Zansi Chance bukan sekadar destinasi pelancongan. Ia adalah muzium terbuka, tempat di mana sejarah bukan hanya dipamerkan tetapi dihidupkan. Untuk memahami keunikan tempat ini, kita perlu kembali ke zaman yang dikenali sebagai zaman keemasan Belanda. Kawasan ini terletak di sepanjang Sungai Zan dan suatu ketika dahulu terdapat lebih daripada 600 kincir angin beroperasi di sini. Kincir angin bukan sekadar simbol tetapi merupakan jantung pada industri. Ia digunakan untuk memproses kayu, menghasilkan minyak, mengisar bijirin dan pelbagai lagi. Sekarang kita berada di salah satu identiti Belanda, iaitu keju. Di sini kita berpeluang melihat bagaimana keju dihasilkan secara tradisional. Prosesnya bermula dengan susu segar, dipanaskan, kemudian dicampur dengan bahan tertentu untuk membentuk dadi. Dadi ini kemudiannya ditekan, dibentuk dan disimpan untuk tempoh tertentu bagi menghasilkan tekstur dan rasa yang diingini. Antara jenis keju yang terkenal ialah Gouda dan Edam, yang bukan sahaja popular di Belanda, malah di seluruh dunia. Yang lebih menarik, pengunjung juga berpeluang merasa pelbagai jenis keju dari yang lembut hingga yang matang dan beraroma. Kalau kita tengok suasana di sini, rasa macam hidup pun tiba-tiba jadi slow motion. Angin pun berputar tenang. Tak macam kipas rumah kita, laju pusing tapi bil elektrik tetap tinggi juga. Bagi yang ingin melihat Zansi Chance dari sudut yang berbeza, rawatan menggunakan bot adalah pilihan yang sangat menarik. Khidmat bot di sini biasanya disediakan di sekitar Sungai Zan, dengan beberapa operator tempatan menawarkan perjalanan santai menyusuri kawasan perkampungan ini. Tempoh perjalanan lazimnya sekitar 20 hingga 30 minit bergantung kepada pakej yang dipilih. Dari segi kos, anggaran tiket adalah sekitar 5 hingga 10 euro. Ada juga pakej keluarga atau kumpulan dengan harga yang lebih menjimatkan. Bot yang digunakan biasanya jenis terbuka atau separa tertutup, memberi peluang kepada penumpang menikmati pemandangan dengan jelas sambil merasai angin semula jadi. Sepanjang perjalanan, bot akan melalui beberapa kawasan utama seperti deretan kincir angin bersejarah di tebing sungai, rumah tradisional Belanda yang tersusun kemas, haluan air yang menghubungkan kawasan industri lama dan landscape desa yang tenang dan menghijau. Sesetengah operator turut menyediakan audio penerangan atau pemandu pelancong ringkas yang berkongsi fakta menarik tentang sejarah kawasan ini, daripada fungsi setiap kincir angin hingga kisah kehidupan masyarakat dahulu. Apa yang menjadikan pengalaman ini istimewa ialah sudut pandang yang berbeza. Dari atas air, kita dapat melihat susunan kampung ini secara lebih menyeluruh, seolah-olah melihat lukisan hidup yang bergerak perlahan. Tambahan pula, suasana di atas bot sangat menenangkan. Bunyi air yang memecah di sisi bot, angin yang menyapu wajah dan panorama yang terbentang luas.
Boleh dikatakan inilah antara kawasan perindustrian terawal di dunia sebelum munculnya kilang moden seperti yang kita kenali hari ini. Namun, seiring perubahan zaman, banyak kincir angin ini hilang, sama ada dimusnahkan atau tidak lagi digunakan. Maka usaha pemeliharaan dilakukan. Struktur-struktur lama dipindahkan ke Zaltishans untuk memastikan warisan ini terus hidup dan dapat disaksikan oleh generasi akan datang. Antara tarikan di sini juga adalah kincir angin. Kita mungkin biasa melihatnya dalam gambar, tetapi berdiri di hadapan kincir angin sebenar memberi satu perasaan yang sukar digambarkan. Setiap kincir angin mempunyai fungsi tersendiri. Ada yang digunakan sebagai kilang kayu, memotong balak menjadi papan, ada yang menghasilkan minyak daripada biji-bijian, ada juga yang mengisar rempah atau biji. Apa yang menarik, semuanya digerakkan oleh tenaga angin, satu bentuk tenaga semula jadi yang telah dimanfaatkan sejak ratusan tahun dahulu. Ia mengingatkan kita bahawa kemajuan tidak semestinya bergantung kepada teknologi moden semata-mata. Kadang-kadang kesederhanaan itulah yang paling lestari. Kasut kayu atau klok merupakan antara simbol budaya Belanda yang paling unik. Diperbuat daripada kayu sepenuhnya, kasut ini tahan lasak dan sesuai digunakan di kawasan lembap. Proses pembuatannya juga menarik, gabungan mesin dan kemahiran tangan. Sebelum meninggalkan Zaltishans, jangan lepaskan peluang untuk singgah di kedai-kedai cenderamata yang terdapat di sekitar kawasan ini. Kedai di sini bukan sekadar tempat membeli barang, tetapi seolah-olah sambungan kepada pengalaman budaya yang kita lalui. Antara cenderamata paling popular sudah tentu kasut kayu mini, versi kecil klok tradisional yang berwarna-warni sesuai dijadikan hiasan atau kenangan. Selain itu, terdapat juga magnet peti sejuk dengan motif kincir angin, keramik bercorak biru putih gaya Delft, produk keju tempatan yang dibungkus khas untuk pelancong, coklat dan biskut Belanda. Di saat langkah kita semakin menjauh dari Zaltishans, kincir-kincir angin ini masih terus berputar. Perlahan, konsisten, seolah-olah tidak pernah peduli tentang perubahan zaman. Di sinilah kita belajar bahawa masa mungkin bergerak ke hadapan, tetapi nilai tidak semestinya perlu ditinggalkan. Angin yang sama yang suatu ketika dahulu menggerakkan industri, hari ini masih bertiup, membawa kisah, membawa kenangan. Dan kita adalah musafir yang singgah seketika, melihat, merasai dan kemudian pergi. Namun, ada sesuatu yang tinggal, bukan sekadar gambar dalam telefon, bukan sekadar cenderamata dalam beg, tetapi satu rasa, tenang, sederhana dan penuh makna. Mungkin inilah hakikat sebuah perjalanan, bukan sejauh mana kita melangkah, tetapi sejauh mana hati kita berubah. Terima kasih kerana bersama dalam perjalanan ini.
Selain keju, satu lagi simbol tradisional Belanda ialah kasut kayu atau dikenali sebagai klok. Di kedai ini, kita dapat melihat sendiri bagaimana seketul kayu boleh diubah menjadi sepasang kasut. Dengan menggunakan mesin khas dan juga kemahiran tangan, proses ini dilakukan dengan teliti dan penuh seni. Kasut kayu ini bukan sekadar hiasan, ia pernah digunakan secara meluas oleh petani dan pekerja kerana sifatnya yang tahan lasak dan sesuai untuk kawasan lembap. Hari ini, ia menjadi simbol budaya dan cenderamata yang sangat digemari. Sebelum meninggalkan tempat ini, jangan lupa singgah di kedai cenderamata. Pelbagai barangan unik boleh didapati daripada kasut kayu mini, magnet peci sejuk hingga keju yang dibungkus khas untuk dibawa pulang. Setiap satu membawa bersama cerita, kenangan dan sedikit rasa Belanda untuk dibawa pulang ke tanah air. Zhan Shans bukan sekadar tempat untuk dilihat, tetapi untuk dirasai. Ia mengajar kita bahawa kemajuan tidak seharusnya melupakan akar sejarah, bahawa dalam dunia yang semakin moden, masih ada nilai pada tradisi, pada kesederhanaan dan pada usaha memelihara warisan. Moga perjalanan ini bukan sekadar perjalanan visual tetapi juga satu renungan bahawa setiap tempat yang kita kunjungi ada cerita yang boleh kita pelajari dan hikmah yang boleh kita bawa pulang. Terima kasih kerana bersama dalam perjalanan ini. Semoga bermanfaat.